Hai kawan-kawan semua, saya N. Mesti kamu semua suka membaca macam saya juga kan? Okey, hari ni saya nak ajak kamu semua ikut satu pengembaraan yang super best, iaitu cara nak rekod semua buku yang kita dah baca guna aplikasi INS. Anggap je macam kita tengah cipta satu peta harta karun untuk semua cerita hebat yang kita dah baca. Jom jadi pembaca hebat sama-sama. Jadi, dah bersedia ke nak kumpul semua cerita-cerita best yang kamu dah baca dalam satu tempat yang istimewa? Mantap, jom kita mulakan. Okey kawan-kawan, pengembaraan kita bermula sekarang. Langkah pertama sekali, sebelum kita boleh kumpul semua harta karun buku kita tu, kita kenalah belajar dulu cara nak buka pintu masuk ke dunia INS. Perkara pertama yang perlu kamu buat ialah pergi ke laman web ains.mo.go.my. Nampak tak? Kat situ nanti ada satu butang besar, log masuk dengan delima. Tekan butang tu, lepas tu masukkan je ID dengan kata laluan delima kamu. Dan tada! Selamat datang ke skrin utama AINS. Kalau kamu tengok kat bahagian atas, sebelah kanan tu ada butang menu. Dari situlah kamu boleh tukar bahasa ataupun log keluar bila dah siap nanti. Senang kan? Oh, dan ada satu lagi benda yang best pasal INS. Kamu boleh pilih bahasa tau. Nak guna dalam bahasa Melayu? Boleh. Nak guna dalam bahasa Inggeris? Pun boleh. Ikut suka kamu je. Nak tukar-tukar pun tak ada masalah. Okey, sekarang kita dah sampai bahagian yang paling best sekali. Inilah masanya untuk kita mula isi peti harta karun kita dengan buku-buku yang hebat. Jom kita belajar cara nak tambah rekod bacaan kita yang pertama. Okey, untuk mula, cari dan tekan butang AINS Plus. Lepas tu, kamu kena pilih jenis bahan yang kamu baca. Buku cerita ke, komik ke, atau mungkin e-buku. Kalau kamu baca artikel dari internet pun boleh. Pilih je yang mana satu. Prosesnya memang mudah sangat-sangat. Ada 4 langkah je. Pertama, pilih sumber. Kedua, isi maklumat buku. Ketiga, tulis sikit rumusan. Dan yang terakhir, hantar. Kan senang tu? Tengok ni. Dekat skrin ni, kamu kena masukkan butiran macam tajuk buku dan siapa penulis dia. Lepas tu, dekat skrin seterusnya, kamu tulislah sikit ringkasan cerita tu dan apa pengajaran yang kamu dapat. Kongsilah sikit apa yang best. Dan bila kamu nampak je pop-up yang comel ni, maksudnya, tahniah! Buku pertama kamu dah pun selamat direkodkan. Syabas! Mesti rasa bangga kan? Hebatlah, buku pertama dah ada dalam koleksi. Sekarang, jom kita tengok kat mana semua harta karun bacaan kita disimpan. Inilah dia perpustakaan digital pribadi kamu yang akan jadi makin besar dan besar. Kamu ada 2 pilihan cara nak tengok koleksi kamu. Satu, paparan grid yang ada gambar kulit buku besar-besar. Lagi satu, paparan senarai yang nampak kemas je. Kamu boleh tukar-tukar ikut mana yang kamu paling suka. Ada tak buku yang kamu suka sangat-sangat sampai asyik teringat je? Kalau ada, senang je. Tekan ikon hati. Tu sampai dia bertukar jadi warna merah. Automatik, buku tu akan masuk dalam senarai kegemaran kamu. Okey kawan-kawan, bersedia? Sekarang kita masuk bahagian yang paling menyeronokkan. Dalam AINS, bila kita membaca, kita bukan je dapat ilmu, tapi kita juga boleh kumpul mata dan dapat ganjaran. Jom kita jadi juara membaca. Inilah dia carta pendahulu. Dekat sini, kamu boleh tengok ranking kamu berbanding kawan-kawan lain. Bukan setakat kat sekolah je, tapi sampai peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Wah, boleh jadi pencabar utama ni. Mesti kamu tertanya-tanya, macam mana mata ni dikira kan? Sebenarnya, senang je. Kamu tak perlu pening-pening kepala pun sebab ANIS akan kirakan semua untuk kamu secara automatik. Yang penting, setiap buku yang kamu baca tu ada nilainya. Lagi tebal atau mencabar buku tu, lagi banyak mata kamu dapat. Contohnya kan, katalah kamu baca buku pengetahuan yang tebalnya 60 muka surat. Kamu boleh dapat 14 mata. Wow, banyak kan? Nampak tak? Makin rajin kamu membaca, makin banyaklah mata yang kamu boleh kumpul. Dan mata yang banyak-banyak tu untuk apa? Inilah dia. Setiap kali kamu kumpul mata, kamu makin dekat untuk dapat bintang pengiktirafan. Kita boleh dapat 1 bintang, 2 bintang, sampailah jadi pengumpul 5 bintang yang paling hebat. Jom kita mulakan misi kumpul bintang. Nak tengok semua pencapaian hebat kamu kat mana? Senang je. Pergi ke halaman profil. Dekat sini, semua ada. Jumlah buku, jumlah mata, graf bacaan bulanan dan juga jalan pintas ke semua ciri-ciri hebat yang lain.
Tahniah kawan-kawan, sekarang kamu semua dah pun jadi pakar guna aplikasi iAns. Lepas ni, tak ada apa dah yang boleh halang kamu. Jom kita mula rekod semua bacaan kita dan buktikan yang kita ni memang pembaca yang hebat. Jadi, sebagai penutup, saya ada satu soalan untuk kamu. Agak-agak, buku menarik apa yang akan jadi rekod pertama kamu dalam AINS untuk hari ini? Selamat membaca dan selamat merekod!